Apa beza dia dengan Al-Quran? Al-Quran makna daripada Allah, lafaz daripada Allah. Hadis Qudsi makna daripada Allah, tapi Nabi olah balik dalam bahasa Nabi. Makna itu mai kepada Nabi sama ada dalam bentuk ilham. Nabi dapat ilham daripada Allah dan Nabi beritahu, dia jadi hadis Qudsi. Ataupun dia boleh mai dalam bentuk mimpi yang Allah hantar mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beza Al-Quran dengan hadis Qudsi? Beza dia, Al-Quran boleh dibaca dalam semayang, hadis Qudsi tak boleh. Yang kita baca ni adalah hadis Qudsi, hadis yang makna dia mai daripada Allah Subhanahu wa taala dan dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin. Tuhan kata, aku sediakan kepada hamba aku yang baik-baik.